saat ini berbagai persoalan. Okay, kita dapat saksikan minggu pertama ini gegar daripada Zarul Umbrella. Lagu tu memang semua orang tahu. Makanan you lah. Cabaran untuk konsert pertama ini sebenarnya. Cabaran untuk kita bagi yang terbaik pasal orang jangkakan yang kita bagi yang terbaik. Diorang expect GV3 lagi bagus daripada GV2. So ini satu cabaran di mana kita stres jugalah nak bagi duk fikir jangan kita buat silap, harap semua berjalan lancar. So benda-benda tu bermain di fikiran masa backstage kan. Tapi alhamdulillah pengalaman, kita ada sedikit pengalaman untuk naik pentas begitu besar macam ni. So alhamdulillah pengalaman tu orang kata menolong sedikit sebanyak. Budi rasa cabaran sebenar disebabkan oleh arrangement muzik orkestra dan juga ada sedikit ubah. Itu pun kita buat dalam masa rehearsal tu hari Jumaat. So benda tu sebenarnya orang kata lebih cabaran dia untuk lebih memberikan pada satu keistimewaan pada lagu itu. Biasa orang dengar macam tu je kan. So alhamdulillah Datuk Ramli menolong saya untuk membuatkan lagu itu lebih menonjolkan vokal saya. Puas hati Saya amat berpuas hati, especially dengan music arrangement daripada Tok Ram, dan membuatkan lagu impact dia lagi orang kata. Feel tu rasa. Yes, saya dapat rasa musician ataupun orkestra string tu melonjakkan saya punya orang kata vokal dan lontaran. Sebab lagu tu kalau tak ada apa-apa nyanyi macam tu je, macam saya seorang-seorang terjegit-jegit dekat situ, band main biasa aja. So macam tu band sama-sama bagi itu yang best. Tapi yang pastinya minggu kedua nanti kita gegar lagi. Yes. Tak ada penyingkiran pada minggu ini dan kita dah tahu lagu yang akan dinyanyikan oleh Zarul Umbrella pada minggu kedua. Okey, lagunya untukmu Bisa. Untukmu selamanya bisa. Yes. Geng-geng dia orang juga ni. Baju hafal lagu ni lagu familiar. Lagu yang alhamdulillah saya dapat lagu memang. Persediaan saya akan run through lagu tu, melodi, lyrics, dan juga saya akan olah dengan cara saya. Penyampaian saya dengan kita nak dengar sikit cara penyampaian Zarul Umbrella untuk Muslim. Okey. Kasihku seharum mawar merah. Okey, itu sikit je lah. Teaser sikit. Nak tengok selebihnya nantikan gegaran. Tak apa nak hafal lagi. Okey, ucapan saya kepada especially kepada peminat-peminat saya daripada kelab peminat Zarulians FC. Zarulian dah. High Flyer Zarulian FC High Flyers members yang begitu memberi sokongan tadi, membagi semangat untuk saya untuk terus menyanyi dengan bagus dan sanggup datang, sanggup bersorak-sorak untuk okey. Itu pada saya satu yang bagus. So keep it up, terus penyokong saya.